Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat mi kuah. Mai kat sikit tengok. Yang pertama kita ada bawang goreng, ada apa ni, udang, ada mi, ada sayur, ada telur. Okay, yang pertama kita panaskan dulu minyak. Panaskan dulu minyak. Kita tumis bawang dulu. Tumis bawang, masuk cili satu dulu kan, cili. Kemudian masuk ayam 2 sendok setengah. Ayam 2 sendok setengah. Dan kita masuk udang. Kemudian kita masuk telur. Telur dulu. Sebab dia lambat masak kan. Kita masuk haji satu setengah. Haji satu kan, satu gula 2 tengah. Dan garam tengah biji. Rasa. Kemudian kita masuk sos. Masuk sos dalam 2 sudu setengah. 2 sudu setengah. Sementara kita tunggu telur masak, kita tutup sayur dan kita masuklah sekali mi. Okey. Kita tunggu mi masak. Kalau tunggu mi masak tu, kita prepare lah mangkuk-mangkuk lah. Okey, siap. Baik, apa upah ni? Macam mana upah? Dekat gitu. Ni upahnya. Upahnya. Ni apa, Bik? Mi kuah. Mi kuah. Ni kuah. Kalau nak pakai tulang pun boleh, nak pakai udang boleh, ayam boleh, daging boleh. Tapi kat sini kita pakai apa? Udang dengan kerang. Udang dengan kerang. Okey, siap. Apa? Jadi bolehlah cuba kat rumah. Kalau rasa malas nak goreng kat rumah, boleh main kat sini. Kita goreng kat sini bagi sampel. Okay, assalamualaikum. Bye bye.